Saudara, sekiranya saya memberi laluan seorang lelaki yang terkandung tidak pegang jawatan tinggi, bukan menteri, dalam Perikatan Nasional pun tak ada jawatan eksklusif, saudara, tidak ada. Tetapi dia dalam senarai 500 pemimpin Muslim berpengaruh di dunia. Saya dengan rendah diri mempersilakan Tan Sri, Datuk Sri, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تتولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah menyebut dalam Quran, Allah tidak melarang kamu mengadakan hubungan yang baik dengan orang-orang yang bukan Islam, yang tidak seagama dengan kamu, yang tidak memusuhi kamu, yang tidak memerangi kamu, tidak menghalau kamu dari tanah air kamu, tidak merampas kuasa kamu. Kalau kamu berbuat baik pada mereka dan berlaku adil, Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil kepada. Allah melarang kamu berbuat baik dengan orang-orang yang bermusuh dengan kamu, yang menghalau kamu dari tanah air kamu, menunjukkan tanda-tanda untuk menghalau kamu, merampas kuasa kamu. Kamu berwalikan, berpemimpinkan mereka. Barang siapa yang melakukan demikian, mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang dihormati pengacara milik Cikgu Bat, yang berhormat Ketua Pembangkang Dr. Sri Hamzah Zainuddin, Merakap Presiden Parti Wawasan, semua pemimpin parti dan wakil pemimpin daripada Pakatan Nasional dan Barisan Nasional, NGO, ahli yang berhormat, semua yang hadir yang saya kasihi sekalian. Tak berapa hari lagi, Rakyat Negeri Sembilan lebih peluang untuk memilih pemimpin, memilih kerajaan, wakil-wakil mereka dalam Dewan Negeri untuk tadbir negeri. Satu amal dinamakan politik merupakan salah satu perkara yang penting Allah menjadikan manusia di atas muka bumi.
makhluk manusia yang berbeza dengan makhluk yang lain. Tidak macam makhluk gaib, malaikat dan jin. Tak macam binatang yang tak ada akal. Tak macam kayu dan batu yang tak bergerak. Manusia dijadikan berjasad. Dapat dilihat anggotanya. Punya akal. Punya hawa nafsu. Yang dikawal oleh akal, tak macam binatang. Mereka hidup sendirian, berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan sifat-sifat ini, Allah menetapkan mereka berada di atas muka bumi, di alam dunia. Untuk menjalankan 3 tugas. Yang pertama, menyembah Allah. Tuhan mencipta alam. Menandakan kesyukuran kepadanya. Yang kedua ialah berpolitik. Mentadbir urusan dunia. Yang ketiga memerintah dengan adil kepada semua. Allah jadikan manusia semuanya adalah satu keluarga. Walaupun berbagai bangsa. Quran menyebut, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kamu asalnya daripada Adam dan Hawa, 2 ibu bapa saja. Kemudian setelah beribu-ribu tahun, berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku kaum. Supaya kamu berkenalan, berhubung, bermasyarakat antara satu sama lain. Yang paling mulia ialah yang paling taat kepada Allah, yang bertakwa. Manusia ditugaskan untuk mentadbir bumi ini. Walaupun mereka berbangsa-bangsa, bersuku kaum, hidup di tempat bumi yang berbeza, mereka adalah satu keluarga yang besar. Mereka tak mungkin memakmurkan bumi dengan satu bangsa saja, satu kaum saja, satu negeri saja, satu daerah saja. Tak mungkin hidup seorang diri. Mesti bermasyarakat. Allah jadikan contohnya manusia memerlukan pakaian. Pakaian daripada benang. Benang daripada kapas. Kapas ditanam. Tanam ada cangkuk, jentera daripada besi. Tak mungkin seorang diri yang mahu sehelai kain, dia yang lombong biji, dia yang tanam kapas, dia seorang yang pital benang, dia seorang buat kain. Tak mungkin. Itu makanan-makanan dia makan, mesti campur. Maka Allah taburkan manusia di tempat masing-masing di alam dunia ini. Berbagai bangsa, berbagai kebolehan, dengan hasil-hasil yang berbeza. Ada negeri pertanian, macam-macam jenis pertanian. Ada negeri galian, macam-macam galian. Ada negeri industri, macam-macam industri. Dan semua bahan ini mesti dikumpulkan, diadunkan, diolahkan secara ilmu dan bertamadun. Maka berlakulah manusia hidup bermasyarakat madani. Madani maknanya tamadun, yang jadi tabi'i manusia. Bukan Malaysia saja madani. Semua manusia adalah madani. Allah utuskan para Rasul. Mula Adam, akhir Muhammad SAW. Untuk seluruh manusia. Muhammad diutuskan di akhir zaman. Ketika manusia
berada karena kemunculan ilmu, pengetahuan dan kemajuan. Dunia yang luas tak perlu masa yang panjang untuk pergi ke sana kemari, dapat maklumat. Maka cukup seorang Rasul sahaja. Dia beri mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Allah menugaskan Nabi mengajar manusia beribadat dan mengajar berpolitik, menegakkan negara masyarakat majmuk, bukan sahaja orang Arab, dimulakan orang Arab, kemudian negara besar, sehingga Islam memerintah wilayah yang paling besar dalam sejarah manusia. Ditemunya Nusantara, alam Melayu, di baratnya pantai barat Afrika, di utaranya Asia Tengah, Spanyol, dan selatan dan tengah Afrika. Paling luas. Boleh memerintah masyarakat majmuk dengan baik. Dan Allah jadikan hasil-hasil bumi banyak di wilayah-wilayah tempat orang Islam. Minyak tempat orang Islam, tanian tempat orang Islam, industri asal orang Islam, untuk memimpin manusia dengan berjaya selama 1300 tahun. 1300 tahun Islam jadi kuasa besar dunia. Dan Allah jadikan kehidupan manusia di atas muka bumi satu ujian. Sama ada mereka ikut perintah Allah atau mereka lawan perintah Allah. Ada manusia yang ikut hawa nafsu, tak guna akal. Ada ilmu, tak guna akal, nafsu, tamak. Maka timbullah penjajahan, penaklukan, perhambaan sesama manusia. Dan negeri Islam menjadi sasaran. Semua negeri lemah jadi sasaran. Dijajah oleh negara-negara barat. Dijajah negara barat, oleh negara barat, termasuk tanah Melayu kita, dijajah. Oleh kerana kekuatan umat dalam mentadbir, mengurus daripada kewajipan politik, penjajah mengambil langkah untuk melemahkan orang Islam dari segi kepahaman politik. Maka orang Islam berpendapat politik ini kotor, politik ini najis, politik ini menipu. Politik ini kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan. Kelebihan sangat besar kalau mereka sangat adil. Akibat serang pemikiran ini, orang Melayu jadi jahil. Sebab itulah mereka merancang untuk melemahkan orang Islam memimpin seluruh manusia. Kita saksikan bagaimana masyarakat Melayu Malaysia yang agama Islam ini, walaupun Tuhan tetapkan orang Melayu di tanah Melayu, mereka tak fanatik. Mereka semua kaum datang ke sini. Seorang keluarga Cina, keluarga India boleh hidup di kampung Melayu, boleh meniaga, boleh tak jadi masalah. Ini sifat Islam yang masih ada pada orang Melayu. Ini mesti sedar. Semua kaum kena sedar. Malangnya orang Melayu dilemahkan kepahaman politik. Kerana nak menghalang orang Melayu, dia memimpin memerintah negara. Macam orang Arab juga. Dia halang, dia rujuk naik Israel. Dia tak mahu orang Islam memimpin. Ini yang berlaku. Maka berlakulah kejahilan politik. Politik ini maknanya memerintah negara, memilih pemimpin. Bila ada pilihan raya, orang Melayu tak mahu keluar mengundi. Tak, kan politik ini tak penting. Tak mahu keluar mengundi. Ini dididik, diajar oleh penjajah. Tak mahu keluar mengundi. Menyebabkan orang lain keluar mengundi. Menyebabkan kuasa mereka akan hilang. Ini menimbulkan ketegangan di masa yang akan datang. Perpecahan sama kaum masa akan datang. Akan berlaku begitu. Ini agenda British untuk mengadu dombakan negara kita. Mereka mula dengan Singapura.
Singapura ialah pusat penjajahan British di Asia Tenggara. Bila Perang Dunia yang kedua berlaku, banyak anak-anak jajahan menolong pihak Amerika dalam Perang Dunia kedua. Lawan Jepun, Jerman dalam perang itu. Banyak korban. Jadi askar pihak Amerika. Lebih ramai daripada orang Eropah lagi. Lalu mereka janji nak beri kemerdekaan kepada negeri Asia dan Afrika. Nak beri kemerdekaan, termasuk tanah Melayu. Bila nak beri kemerdekaan, dia rancang supaya pinggirkan orang Melayu daripada politik. Ini sengaja dibuat begitu. Singapura tahun 1955, pilihan raya zaman British, pra kemerdekaan. Daripada 26 kerusi, sengaja diatur Parti Barisan Buruh, Labour Peran Parti. Ketuanya David Marshall, seorang Yahudi, bukan orang Melayu, bukan orang Cina, bukan orang India. Dia peguam yang banyak bela, buruh bela ni, menyebabkan dia ketua parti menang pilihan raya. UMNO yang ada masa itu 3 kursi je. Sekarang dia 3 kursi je UMNO. PAS kosong. PAS dah ada. Kosong, tak boleh deposit. Parti-parti kecil, China ada, India ada. Maka dibuat kerajaan campuran. David Marshall jadi ketua menteri. Datuk Hamid Jumat jadi timbalan ketua menteri. Dia merintah dengan cara mencabut kuasa politik rakyat yang sebenar dan diatur ketua rupa sehingga kita mencapai kemerdekaan. Buat pilihan raya 59. Tanah Melayu merdeka dulu. Singapura merdeka kemudian selepas masuk Malaysia. Diatur pilihan raya 1959. Dalam raya itu PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew yang bersama kecinaan yang ekstrim dimenangkan dalam pilihan raya Singapura sehingga daripada 50 kursi 40 kursi dia menang. Lalu dia memerintah Singapura. Kita semua tahu Singapura ni ialah tanah Melayu yang dijual pada British. Ini cerita lah, cerita jual negeri ni. Jual pada British, kalah juri dan sebagainya. Dia takluk, jadi landas sana. Kemudian bila ditubuhkan Malaysia, Malaysia ditubuhkan untuk strategi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Blok barat iaitulah Amerika, Eropah, negara barat, blok barat. Timur ialah Rusia, Soviet Union, China dan sebagainya. Mereka belahkan negeri Asia Tenggara. Setelah mereka bagikan dulu antara Belanda, British, Perancis dan sebagainya, belah lagi. Satu blok barat, satu blok timur. Blok barat ditubuh Malaysia. Blok timur Indonesia dan sekutunya. Ini blok timur. Berlaku konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Satu kaum konfrontasi banyak perang. Ini British punya kerja. Kemudian tahun 63 ditubuh Malaysia. Singapura dimasukkan dalam Malaysia. Lalu parti PAP, pimpinan Lee Kuan Yew, menubuh cawangannya di Tanah Melayu. Tanah Melayu. Dan kita kena sedar bagaimana British meletak kaum berbagai-bagai di Tanah Melayu ini. Dengan penduduk asal orang Melayu ada di sini. Dibawa anak jajahan daripada China, Hong Kong dan sebagainya. Dibawa ke Tanah Melayu untuk dia kerja lombong, letak di bandar. India dibawa bekerja di estate. Melayu kawasan pendalaman. Sengaja diatur. Dia atur masyarakat oleh penjajah British. Dengan tujuan untuk jadi bom jangka. Untuk dia jajah lagi.
Aku asli negara kita. Ini cara dia susun, dia atur. Maka berlakulah walaupun kita telah mencapai kemerdekaan, ketegangan hubungan antara kaum. Kawan Cina menguasai ekonomi. Di bandar, kawasan kuasa maju. Orang India di estate terus dalam keadaan sebiar dan miskin. Orang Melayu, Bumi Putra sebagainya dalam kemiskinan. Begitu. Timbul ketegangan. Berlaku peristiwa 13 Mei yang terkenal. Berlaku meletup peristiwa 13 Mei. Masa itu, PAH dengan UMNO bergabung untuk selesaikan masalah. UMNO melalui perikatan. UMNO MCMIC. PAH dengan beberapa parti di bawah dia bergabung untuk selesaikan masalah hubungan kaum ini. Yang perlu kita sedar, perikatan UMNO, MCMIC dan PAH ini sama-sama berjuang kemerdekaan. Tuntut kemerdekaan yang British. Apa yang menarik? Semua parti ini bekerja sama. Pasal menuntut kemerdekaan untuk menentang perlembagaan Malaysia yang digubah oleh British. Perlembagaan yang British gubah melalui Suruhanjaya Red, tak ada dalamnya agama Islam. Tak ada dalamnya agama Melayu. Agama bahasa Melayu. Tak ada dalamnya hak raja-raja Melayu. Tak ada, bersama. Lalu dalam PL 55 PAS ada satu kursi pembangkang. Perikatan 51 kursi. Memerintah dan majlis besar masa itu duduk dalam parlimen, tubuh kerajaan demokrasi, PAS satu yang pembangkang. Namun kita bersetuju bekerjasama untuk hantar memorandum kepada British supaya dipindah perlembagaan yang dirubah itu. Yang pertama, meletakkan Islam adalah agama negara. Kerana tanah Melayu ini hak orang Melayu. Yang kedua, kebebasan beragama kepada penganut-penganut kaum. Kerana menghormati masyarakat majmuk. Ini hak Bumi Putra. Kerana Bumi Putra paling besar miskin. Tetapi hak miskin untuk semua. Oleh kerana hak Bumi Putra paling besar, disebutlah hak isi Bumi Putra. Tapi yang miskin tak akan siapa, sama saja. Ini perkataan yang kita ambil. Oleh kerana kerajaan ditubuh secara demokrasi, dan British adalah negara demokrasi, dia hormat. Maka, tegaklah perlembagaan ini. Bila sampai pelaksanaan, masyarakat masih berpecah. Bila tubuh Malaysia, tahun 63, DAP tubuh cawangan. Di sini, tubuh cawangan. Di Semenanjung, dan DIP mengadakan kegiatan-kegiatan tanah Melayu ke arah melaksanakan politik ala British. Politik ala British. Untuk mengapah kekuasaan daripada orang Melayu dan menimbulkan ketegangan. Ini taktik dia, dibuat. Oleh kerana orang Melayu, lepas 13 Mei kita selesai, lepas 13 Mei, lepas kita bergabung, kita berpecah balik. Sehinggalah berlaku suasana politik yang mutakhir yang sangat membahayakan. Apabila DAP bergabung, DAP ini parti yang ditubuhkan selepas merdeka, bukan berjuang kemerdekaan. Bergabung dengan parti-parti yang ditubuhkan daripada orang Melayu yang Islam liberal, Islam progresif, kalangan liberal, kalangan sekular, macam-macam jenis, gabung dengan DAP untuk mengambil alih kuasa pemerintahan. Oleh kerana kita kena sedar Barisan Nasional di Merintah Lama, ada kelemahan-kelemahan dia menyebabkan jatuh Barisan Nasional dan tebuhnya kerajaan Pakatan Harapan. Dinamakan kerajaan perpaduan, tetapi tak ada perpaduan. Kita lihat apa yang ada ialah masalah-masalah yang lebih besar daripada zaman Barisan Nasional. Masalah lebih lebat perkara. Memang dirancam gitu. Dirancam gitu. Dan kita melihat, dan perkara yang terakhir, keadaan sangat membahayakan. Barisan Nasional jatuh, walaupun PAS berjaya memerintah Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis.
berjaya mengentuh. Kemudian Pakatan Harapan berjaya memerintah Selangor, Negeri Sembilan, Barisan Nasional Johor saja, Melaka Barisan Nasional, Pulau Pinang DAP. Suasana politik yang menegangkan hubungan antara kaum. Ini berlaku. Kita fikir perlu ada penyelesaian. Selamatkan keadaan di mana orang Melayu mesti bersatu. Mesti ambil alih kuasa. Untuk pemerintahan yang adil masyarakat majmuk semua kaum yang diajar oleh Islam. Dan sebab itu orang bukan Islam jangan khawatir masalah ini. Islam membenarkan kita sayang pada kaum. Tapi Islam mengharamkan kita fanatik perkauman. Fanatik perkauman diharamkan oleh Islam. Zalim, tak boleh. Sayang pada kaum, saya ini salah. Fanatik salah. Fanatik ini kita menzalimi kaum lain. Ini diharamkan oleh Islam. Ini jaminan yang dibuat oleh Islam. Oleh kerana Islam ni agama dan politik tidak berpisah. Adapun agama lain, ideologi lain berpisah agama politik. Tak ada dosa pahala. Sebab itu orang Islam bila berpolitik ada perhitungan dosa pahala. Bukan hukum dunia, hukum sebab mati. Dia tak seberani kaum yang lain. Mesti selesaikan masalah. Bila dia buat pilihan raya berasingan, dimulakan dengan Johor. Kita mengambil langkah mesti menyatukan umat. Kita tubuh Perikatan Nasional, kemudian Muafakat Nasional. Pada awalnya kami ajak UMNO, Barisan Nasional. Kami ajak bersatu yang pecahan daripada UMNO. Bergabung tiga-tiga. Malangnya tak dapat persetujuan semua pihak, gagal. UMNO tak setuju ke bersatu tak setuju ke UMNO. Pecah. Walaupun kita dengan UMNO ni kelahi lama. Tapi kita lupa itu semua. Tapi UMNO yang bersatu ni dia baru kelahi. Orang Melayu ni kalau dia kelahi payah nak baik. Ini perangai orang Melayu. Ini kelemahan yang ada pada orang Melayu. Itu berlaku. Sangat suka. Bila berlaku perkara di Johor, kita melihat keadaan yang sangat berbahaya. Walaupun Johor mendapat majoriti besar pada UMNO. 40 kursi daripada 56 kursi. Besar. Tapi bila saya melihat barisan calon-calon PS yang begitu rupa, tokoh-tokoh yang besar, kami bimbang Johor akan jatuh. Akan jatuh UMNO, kuasa akan jatuh pada kuasa yang lain yang merosakkan negara. Kami mengambil langkah mesti selamatkan Johor. Maka Pakatan Rakyat bertindak. Kita buat Pakatan Rakyat. Dan Pakatan Rakyat juga ada perpecahan pula. Bersatu dengan bersatu. UMNO pula pecahan. Kita nak satu orang Melayu, nak satu dengan kaum lain lagi. Rumit kerjanya. Kita nak satukan. Tapi kita ambil dulu. Dalam perpecahan bersatu, wawasan lebih besar daripada bersatu yang asal. Maka PAS mengambil alih Perikatan Nasional, menggabungkan wawasan. Oleh kerana satu langkah yang kita nak ambil di Negeri Sembilan, Negeri Sembilan lebih bahaya pada Johor. Apabila Pakatan Harapan 17 kursi, UMNO 14 kursi. Pakatan Harapan sudah memerintah Negeri Sembilan. Masyarakat majoriti tidak adalah orang Melayu. Ini bahaya. Kami ambil langkah untuk buat undi kepercayaan melalui Dewan Negeri, di mana 14 daripada UMNO bergabung dengan 5 daripada Perikatan Nasional, 3 PAS dan 2 bersatu, boleh tukar kerajaan. Malangnya 2 daripada bersatu ditarik. Gagal. Terpaksalah kita semua bilang raya. Buat Johor dulu. Bila buat Johor, kami berfikir di Johor ni UMNO kuat. Boleh menang insya-Allah. Tapi bimbang. Takut UMNO kalah di Johor. Lalu kami mengambil strategi biar UMNO ada dalam barisan depan. Kita sebagai pasukan sampingan untuk menampung kekurangan daripada Barisan Nasional.
Langkah yang kita ambil. Saya ambil pendekatan strategi bola sepak. Kebetulan kita ada musim bola sepak dunia. Bola sepak dunia. Mesir lawan Argentina. Israel sokong Argentina. Banyak negara sokong Mesir. Pengadil berat sebelah. Pengadil berat sebelah. Ini yang berlaku. Dia nak menangkan Israel. Pengadil berat sebelah. Pilihan raya ni sama juga. Pengadilnya kerajaan pusat. Pengadil berat sebelah. Macam mana nak buat di Johor ni? Kami fikir UMNO duduk barisan depan. Kami duduk barisan dekat gawang gol je. Barisan pertahanan. Maka strategi yang kita ambil, bila kita kekeh rakyat orang Melayu undi Barisan Nasional, orang Perikatan Nasional undi Barisan Nasional, orang Melayu undi MCA, MCA undi Melayu, kita pilih bukan Islam yang tak ekstrim, undi gerakan yang tak ekstrim, tolak yang ekstrim. Langkah ini berjaya sehingga Barisan Nasional menang besar di Johor. Orang tanya, mengapa PAS kosong? PAS jaga gol. Tak ada gol lah. PAS dengan wawasan jaga gol je. Kami tak depan. Tak ada gol lah. Itu hanya. Ada pun Negeri Sembilan. Lain. Kerana kita ada 5 kursi. Di mana Barisan Nasional ada 14 kursi. Keadaan kita ada. Strategi yang kita ambil ialah supaya kita ada pasukan penyerang sama Barisan Nasional. Buat strategi pasukan yang lain. Ini langkah yang kita ambil di Johor. Tapi Negeri Sembilan tetap didominasi oleh Barisan Nasional. Dan sebab itu mengambil pendekatan kita kerjasama Barisan Nasional. Negeri Sembilan Barisan Nasional yang pimpin. Menteri Besar Barisan Nasional. Kerana dia yang besar di sini. Ini kita buat keputusan begitu. Tapi kita nak supaya gerakan pengundi ni yang penting. Di mana tempat yang kita bertanding, Perikatan Nasional bertanding, Barisan Nasional tak bertanding. Kita tak lawan Barisan Nasional. Kecuali parti Bunga Raya yang pergi kacau. Yang kita percaya, itu cerita lain lah. Kita lah untuk nak pecah undi. Kita percaya insya-Allah tak ada kesannya. Cuma kita harap supaya kerjasama ni betul-betul berlaku. Saya ulangi seruan sekali lagi. Supaya orang-orang Perikatan Nasional, PAS dan Wawasan bekerja juga kawasan Barisan Nasional. Undi Barisan Nasional. Begitu juga orang Barisan Nasional bekerja kawasan PAS bertanding. Undi kawasan Wawasan bertanding. Supaya kita mendapat kemenangan. Ini mesti. Ini arahan saya. Daripada PAS, saya arah orang PAS, kawasan Barisan Nasional, undi Barisan Nasional. Dan kerja untuk mereka. Wawasan pun sama. Ini. Barisan Nasional. Ini kerja sama. Ini satu strategi baru yang kita atur. InsyaAllah, kalau menang Negeri Sembilan, kita atur lagi. Kerana kita perlu mendekat kemarahan DAP. DAP merancang perancangan yang sangat merosakkan negara. Bukan nak tadbir negara, nak memerintah negara. Meneruskan kerja-kerja penjajah. Di antaranya, bila Partai Harapan menang pilihan raya, kita lihat bagaimana ada kalangan yang berani mencabar Islam dalam perlembagaan. Mencabar raja-raja. Mencabar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mencabar hubungan kaum. Ini boleh merosakkan. Bagaimana Partai Harapan merancang untuk mengadakan pilihan raya PBT. Tak PBT. Perbandaran PBT. Di mana pilihan PBT ini dibatalkan. Kerana nak hadapi masyarakat itu oleh British. British sengaja menyusun supaya kawasan bandar Cina semua majoriti. Yang India estate, yang di orang Melayu pendalaman. Kalau benar PBT ini, maka kawasan bandar akan dikuasai oleh satu kaum saja. Satu kaum saja. DAP yang mengurus satu kaum saja. Ini merosakkan hubungan bandar dan luar bandar. Ini pun jangka orang bukan Islam kena sedar. Ini merosakkan. DAP nak kuasa aja. PN nak kuasa aja. Dia tak berada di hubungan kaum ni. Ini kena sedar. Akan berlaku begitu. Dan sebab itulah kita menentang pilihan PBT ini.
Di mana PAS pada awalnya bekerjasama dengan DAP. Kerjasama dengan parti keadilan. Kerjasama untuk menentang salah laku, menentang keadilan. Bila DAP dan Parti Rakyat membenar mengulang balik pilihan raya tempat ini, PAS tarik diri. Tak ada kerjasama. PAS tak terlibat. Termasuklah konsep adil untuk semua. Dah tak betul lah. Ini berlaku. Kita lihat apalagi kelemahan-kelemahan kerajaan Pakatan Harapan yang janji besar-besar dalam pilihan raya, janji yang mustahil digunakan. Nak turun harga minyak dalam masa 24 jam. Hari ni menang, hari minyak turun. Macam-macam. Nak ambil kerja. Nak selesai masalah pelajar-pelajar universiti dalam masa 24 jam. Banyak janji-janji dia. Akibat janji itulah sokongan kepada mereka meleset. Khususnya pengundi-pengundi muda. Tak sokong mereka. Cuma pengundi muda ni dalam kebingungan. Nak sokong mana? Sokong Barisan Nasional ke sokong PS? Jadi tak menentu. Oleh kerana kita sedang menyaksikan apa yang buat daripada Pakatan Harapan ini dan pakatan baru yang kita tubuh ini, Barisan Nasional, Pakatan Nasional, satu pakatan baru, satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil langkah mengkaji semula kesilapan yang lalu. Nak betul balik. Dengan sebab itu kita mengharapkan pengundi-pengundi muda memberi sokongan kepada gabungan ini. Kami harap. Kerana perjuangan kita ini bukan untuk hari ini sahaja, untuk masa depan. Untuk negara akan datang. Generasi muda semua. Generasi muda Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kita mahu kita hidup dalam masyarakat yang harmoni, yang adil untuk semua. Masyarakat yang tidak zalim. Walaupun orang Melayu memimpin, tetapi bukan Islam terlibat dalam politik. Islam membenarkan semua kaum terlibat dalam politik. Yang memimpinnya ialah orang Islam. Mengapa? Kerana Islam ada dosa pahala. Dan Allah menjanji orang Islam ni pun, Tuhan kata wa'in tatawallah qauman gharakum. Kalau kamu orang bangsa Melayu yang Islam tak ikut Islam, Tuhan tukar kaum lain. Macam orang Arab. Dulu dia ikut Islam. Dia jadi bangsa yang perkasa. Bila orang Arab tak ikut Islam, tukar bangsa Turki. Tukar bangsa Kurdis. Pimpin dunia Islam. Alam Melayu sama juga. Bila orang Melayu leka, Tuhan dijajahkan. Tukar kaum lain. Akhirnya orang Melayu masih lagi sayang pada Islam. Dan sebab itu tak jadi masalah UMNO dengan PAS. UMNO dengan PAS ni walaupun dilihat pada zahirnya berbeza, PAS parti Islam, UMNO parti Melayu. Dalam istilah orang kita, Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Sehingga kalau ada orang bukan Islam masuk Islam, dia kata masuk Melayu. Kata orang Melayu keluar Islam, tak Melayu lagi. Ini istilah orang Melayu di sini. Tak ada masalah. Ini bukan istilah perkauman, tak perkauman. Tak perkauman. Kerana Islam mengharamkan kita perkauman. Pernah dia haramkan. Dan orang bukan Islam dapat saksikan sendiri, saya sebut bagaimana kita menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Orang bukan Islam tak ada Perlis, tak ada nyanyi, hidup dalam keadaan aman. Ini berlaku. Kelantan 30 tahun kita merintah. Tak jadi masalah. Patut jadi pengajaran. Jadi masalah. Dan kita kena sedar bagaimana dalam sejarah Cina, saya pernah baca sejarah Cina, dinasti Ming pernah melantik orang Islam jadi menteri-menteri, jadi gubernur-gubernur, jadi pemimpin kerajaan dinasti Ming. Kerana apa? Kerana orang Islam ini percaya pada dosa dan pahala. Tak ada penyambangan, tak ada zalim. Dan sebab itu raja dinasti Ming ini ada yang melantik orang Islam jadi menteri-menteri apa tinggi kerajaan. Ini berlaku. Dan sebab itulah di negeri Cina ada 100 juta lebih orang Islam hari ini. Walaupun peratusnya kecil, tapi masih ada sampai sekarang. Ini kesan daripada tamadun Islam yang kita kena sedar. Dan sebab itu risau. Bila kami sebut melalui Islam yang memimpin, maka ini untuk menyelamatkan negara. Untuk penyelesaian yang sebenarnya. Oleh kerana itu kita harap jadikan Melayu Negeri Sembilan ini satu landasan untuk perubahan seluruh negara. Landasan untuk semua. Kerjasama yang lebih fleksibel, yang kerjasama yang lebih ke depan, insya-Allah akan jadi contoh pada negeri-negeri lain. Negeri Sembilan jadi contoh negeri lain, insya-Allah.
Dan beri menang dulu. Sebab itu undi kami pada hari Jumaat ini. InsyaAllah kita akan buktikan dengan tindakan dan amalan yang berjaya insyaAllah. Saya rasa itulah pertahanan saya. Semoga Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita semua untuk memilih kerajaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.